Hey, Assalamualaikum. Kalau korang tengok video-video travel aku selama ni, almost semua video aku akan ada footage drone. Sebabnya, drone ni akan buat video kita tu jadi macam perspektif dia lain tau. Daripada video yang biasa-biasa, jadi macam mind-blowing gila-gila bila kita masukkan footage drone. Tapi sebenarnya, aku dah bosan nak review drone tau. Sebab almost semua feature drone sekarang, dia ada feature yang sama je. Tapi, video kali ni aku betul-betul jadi excited balik. Sebab, aku dapat Anti-Gravity A1, the first 360 drone in the world. Bismillahirrahmanirrahim, kita tengok macam mana footage dia. Sebenarnya dekat Port Dickson ni ada satu port hiking yang aku rasa agak underrated. Aku suka Tanjung Tuan ni sebab hiking kat sini pendek je, tapi view dia memang berbaloi sangat untuk short escape. Untuk test Anti-Gravity A1 ni, kita sekarang dekat Bukit Batu Putih, Port Dickson. Nak fly daripada atas, menjumnam ke bawah, menyelusuri pantai. Bismillahirrahmanirrahim. Yes, serius aku cakap, ni memang lagi fun daripada apa yang aku expect. Sebenarnya Anti-Gravity ni company baru, and drone A1 ni produk first yang diorang keluarkan. Walaupun ni produk first diorang, tapi aku rasa hardware dengan software dia solid sangat-sangat tau. Aku tak rasa macam ni produk baru, sebab bila aku fly tu, aku rasa macam homey sangat-sangat feeling dia. Dia rasa macam familiar lah. Saiz drone A1 ni kecil je sebenarnya. Kita tengok macam saiz Mavic Mini. Tapi aku suka design dia pun cantik. Dia ada kamera atas, bawah. Kalau kita tengok pada jauh, nampak macam spacecraft lah. Cantik, serius cantik. And then dia ada bagi goggle macam ni. Honestly, aku rasa goggle dia cantik lah. Dia memang lain daripada yang lain. Masa kita tengah pakai goggle and fly drone ni, akan ada animation apa yang kita nampak dalam goggle ni dekat skrin depan ni. Serius, style gila. Rasa macam kita hidup dalam wawasan 2020. Dia punya controller dia pula, dia bentuk macam pistol macam ni.
Dia senang sangat-sangat nak fly. Kita tekan macam ni, dia akan naik. And then bila kita nak pergi ke depan, kita just push je macam pistol macam ni. And then drone ni akan terus ke depan. Serius senang-senang. Pakcik-pakcik surau, makcik-makcik bawang semua, kalau aku bagi je remote ni, confirm dia boleh fly, lalu celah-celah dive, bukit tu semua confirm boleh. Serius. Dia punya controller dia ni, aku rasa macam lebih kurang macam DJI Avatar. Tapi dia lagi advance sebab ada banyak option kita boleh buat dengan button ni. Kita boleh ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. And then ada banyak custom button kita boleh set dekat controller ni. Function lah, serius function. Aku dah test fly anti-gravity A1 ni dah 4-5 hari and aku rasa aku suka sangat-sangat experience masa fly drone ni. Bila kita pakai je goggle ni, kita terus rasa macam kita disconnected terus dengan dunia sekeliling kita tau. Sebab kita nampak apa yang drone ni nampak 360 degree. Kita tengok bawah, kita nampak apa yang drone ni nampak. Kita tengok kiri, tengok kanan, semua nampak sebab dia 360. Dia macam unlock satu keseronokan yang baru bila fly drone. Aku tak pernah rasa seronok ni masa fly drone. Selalunya bila kita tengah fly drone, kita kena fikir dua benda. Otak kiri kita fikir nak fly ke mana, otak kanan kita fikir nak framing benda subjek kita tu. Tapi dengan anti-gravity ni, kita tak payah nak fikir apa-apa pun pasal framing. Kita just fly je macam tu, pergi je mana-mana kita suka and then kita frame in pose. Tu memang satu game changer gila-gila lah. Dari segi video quality, aku underestimate tau mula-mula sebab aku fikir 360 kamera, 360 drone masih barai. Tapi aku rasa quality dia not bad lah. Siapa-siapa yang pernah tengok footage Insta360 S5 macam tu lah quality video ni. And surprisingly, aku tak pening langsung. Dulu aku pernah fly pakai Google Avatar, aku seminggu pening lepas tu. Serius, aku tobat. Lepas tu aku jual terus Avatar tu. Tapi bila aku pakai drone ni, aku try first time, serius, aku tak rasa pening langsung, tak ada motion sickness. Sebabnya kita boleh nampak kiri kita, kanan kita. Masa kita tengah fly laju tu, kita boleh nampak pokok-pokok kat bawah kita, kita boleh elak. Macam tu lah. Kalau dah ala-ala dekat Bukit Batu Putih ni, aku recommend sangat turun ke bawah lighthouse tu. Sebab kat sini, dia ada hidden gems yang cantik sangat-sangat lah. Ada macam-macam gua dekat sini. Gua yang ada dekat Bukit Batu Putih ni memang unik jugalah. Sebab boleh nampak straight ke laut tau. Sana Yang peliknya, dia punya batuan ni dia macam warna merah pelik. Macam warna merah darah sikit. Tak tahu benda kenapa, mungkin kulat laut ataupun hemoglobin dia lebih kat sini. Dia lepak dalam ni, bakar merapi je, masak Maggi. Okay, apa yang aku rasa spoil sikit dengan anti-gravity ni, first masa aku unboxing je kotak tu, aku nampak bag yang macam ni. Dia okey ada bag tapi dia rasa macam third party punya bag tau. Tengok dia punya feel, dia rasa macam kita balik zaman-zaman dulu-dulu bawa beg DSLR yang gedabak gelebih kat tepi tu. Dia rasa macam tu. Lepas tu drone dia ni, bila kita tengok daripada atas ni, kita tengok kat kipas ni, boleh nampak wire tembaga berselirat kat dalam ni. So rasa macam tak safe lah. At least buatlah kemas sikit kan. Kita takut lah kalau macam kita tengah fly tiba-tiba macam nilai titik jatuh sini tak tahu rosak drone sebelanga ke apa. Risau lah. And then tengok kipas dia. Drone beribu, kipas je kipas mainan lah. Apa yang aku rasa off sikit, macam tadi aku tengah sedap fly kan, tengah terjun menjunam macam tu, tiba-tiba bila kita macam lalu belakang gunung sikit, belakang bukit tu, dia macam signal lost, interference ke apa benda, tak tahu, dia macam so Google tu dia macam bersemut pixelated lah. So risau lah sebab kita tengah laju ni, tengah laju pokok kat depan, tiba-tiba jadi pixelated macam tu. Gabra juga lah sebenarnya. Untuk yang solo traveller pula, aku tak recommend sebenarnya kalau macam solo travel bawa drone macam ni. Sebab bila kita pakai Google ni, otak kita memang 100% masuk dalam drone tu tau. Jadi macam kita dah tak ingat lah apa yang ada kat sekeliling kita. Kalau solo traveller memang agak bahaya lah. Tiba-tiba ada perompak lalu ke apa, makcik bawang tiba mengumpat kita kat tepi tu, kita rasa macam bahaya benda tu. So aku recommend sangat kalau fly drone macam ni, bawa member ke apa, spotter seorang untuk make sure kita safe di kemudian hari. Untuk yang terbang drone untuk buat kerja profesional pula, dia akan ada mixed feeling tau. Sebab drone ni best tapi dia tak ada feature macam lock, ND filter, dia tak ada. So macam kita tak dapat nak maksimumkan dynamic range kita tu. Kita tak boleh nak dapat the true motion blur bila pakai drone ni. Kita memang depend on edit je lah. Tu macam sayang sikit. And then sebabkan drone ni 360 degree, walaupun dia 8K, dia tak sama tau dengan drone yang ada spesifik kamera dekat depan yang shoot 4K. Sebab bila kita reframe 8K punya footage tu, kita hanya dapat
dalam 2K je sebenarnya. So dia tak sepadu drone yang ada dedicated camera lah. Siapa-siapa yang pixel peeping macam aku akan ada problem lah dengan benda ni. Macam dia dah best tapi benda tu je aku rasa yang spoil. Untuk test range anti-gravity A1 ni, kita sekarang dekat Bukit Jugra. Kita nak fly sampai dia lost signal tau. Kita akan fly straight je. Tengok sejauh mana drone ni boleh fly. Bismillahirrahmanirrahim. On paper kan, drone ni dia cakap boleh fly sampai 10 kilo. Kita nak try tengok berapa kilo sebenarnya yang drone ni boleh pergi. Ni bateri memang bateri full. Aku baru masukkan tadi. Okey, drone sekarang dah 1 kilometer. Aku dah terbang straight ke arah sana. Angin sebenarnya kuat tau atas ni. Memang dia ada warning tau, strong wind warning. Sekarang dah masuk dekat 4 kilometer and tak ada langsung lagi tanda-tanda lost signal. Dahsyat gak sebenarnya, serius dahsyat. And aku boleh fly keliling air ni. Bateri sekarang 59%. Aku takut habis bateri tau, tak sempat nak balik ke kita. Takut tak sempat nak landing, bateri dah gone. Okey, patah balik. Jauh. Kalau kau tengok kan, Bukit Jugra tu jauh tau nampak daripada drone ni. On paper dia cakap satu bateri yang standard ni boleh pergi sampai 23 minit. Aku fly non-stop lah ni. Aku tak pernah stop pun dia punya trigger. Sekarang 23%. Aku dapat warning return to home. Kita cancel je. No, I don't need return to home. I'm a professional. Sekarang 24 minit 25 saat drone ni fly. Dia memang lebih daripada apa yang drone tu claim lah. Angguk-angguk, geleng-geleng, tunduk-tunduk, ikut tunjuk, iya, saya, kiri kanan, ikut saja. Critically 1%. Tengok dia jatuh macam mana. Dia jatuh macam tu ke, dia jatuh safe landing. Okey, 1%. 1%. Drone dah fly 26 minit. Tengok dia jatuh 0%. Serius 0% sekarang. Kau tunggu apa lagi? Ya Allah Akbar. Jatuhlah. Okey, jatuh dah. Oh yes. Inilah drone kebanggaan kita. Dia boleh fly 26 minit. Power lah, power. So drone ni boleh fly dalam 26 minit ah. Kalau daripada full charge sampai dia betul-betul habis bateri. Tapi tak ada dia recommend lah. Dalam 20% korang better balik lah. Dia menjadi mata. Dah habis dah. Oh, silaunya ya Allah. Oh, Akbar. Yang penting kita berjaya buat semua ni. So macam mana? Nak beli tak anti-gravity A1? Drone sekarang hilang. Aku fly terlalu kamikaze. And then tak perasan bateri dah 5%. Dia cakap return to home. Tapi aku macam cancel. Oh, Akbar. Dekat dalam apps anti-gravity ni, dia ada tunjuk last location dia. Buat hal itulah. Buat baik daripada silap. 2 jam dah kita orang cari lah. Gone. Ada sakit tu. Okay Aziz, jumpa. Tak ada. Aku tak sempat copy apa-apa footage lagi sekarang. Baru fly 4 kali. Berani mati sangat kan. Kamikaze ni lah padah dia. Kita orang cari dekat 2 jam. Finally, tak ada dekat atas tu. Memang segala doa, wirid semua keluar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Risau. Sebaik tak patah apa Tak ada. Okey, selamat jatuh daripada ketinggian 500 meter. Speed brother Tom Yam tu pinjamkan dia punya batang ni untuk kegunaan kita. Terima kasih. Jumpa terus. Tuhan je tahu kau. Macam mana lega dia perasaan dia. So, pengajaran dia. Bintat lah. Banyak je. So, kau dah apa dah? Dah
So, macam mana anti-gravity A1? Function tak function? Untuk aku personally, aku enjoy sangat-sangat fly drone ni. Aku rasa dia more kepada orang yang nak adrenaline rush tu daripada quality video. Sebab bila kita fly tu, kita rasa macam sangat-sangat immersive lah. Pokok lalu celah-celah kita, memang best sangat-sangat. Kalau kita ni content creator yang rushing, nak dapatkan banyak shot dalam satu fly, aku rasa drone ni sesuai sangat-sangat sebab bila kita take off je, kita fly, kita boleh dapat banyak angle dalam satu video. Function lah. Kalau korang rasa korang beli drone untuk dapat the best high quality image, aku tak rasa drone ni untuk korang. Tapi kalau macam korang beli drone untuk dapat the best experience fly tu, memang immersive, rasa macam fun lah bila nak fly, rasa macam nak bawa je drone ni selalu, aku rasa this is korang boleh consider sebenarnya. Sekarang aku nak balik, aku nak edit video Japan Autumn. Memang aku rasa epic gila video tu dengan gunung Fuji kat belakang. Sedang aku tak sabar gila nak release video tu next week lepas upload video ni. Okay, terima kasih subscribe, kita jumpa next time.